cari poket, cari kereta, cari debit duit semua tak ada. Dan sebab dia kakak, tujuan berpergi kat bank ni sebenarnya adalah nak cerita ada satu kisah berlaku pada dia Musli pada minggu lepas. Satu hari tu hang bagi beli nasi pagi. Lepas tu sehari tu hang tak cara langsung cari kad ni. Esok ke tu hang nak pergi ambil pitih kat ATM, tak cakap cari poket, cari kereta, cari debit duit semua tak ada. Dekat rumah tak ada. Sudah kata mana kad ni. Hang berfikir mungkin hari masa beli nasi pagi tu ada situ. Lepas tu kedai tu tak buka. Hang pun cari-cari atas tanah depan kedai tak ada. Lepas tu esok ke tu hang pergi pula, hang perhati kedai tak buka juga. Tapi duduk mata tunggu tu kenapa tu big. Abang kita tanya, ada apa dak kat bank? Tiba tu big dia tunjuk kat muka hang. Memang betul-betul hang kata Allah rezekinya. Ada yang tak suka. Kalau tak jumpa juga hang nak pergi bank dah nak kad baru, nak report kad hilang. Mana kesimpulan pada cerita ni nak cerita bahawa kita lah ni walaupun zaman mencabar ni alhamdulillah masih ada lagi orang yang baik-baik yang jujur. Kalau jumpa kau yang salah mungkin dah salah guna dah. Kalau duit kita tu akan habis lah. Hamba sebelum jumpa kat ni hamba cek kat apps kat telefon duit tak kurang lah. Alhamdulillah. Jadi syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dihadirkan dengan orang yang baik-baik dari kita dan dipermudahkan segala usaha kita dan dikurniakan kesihatan yang berpanjangnya. Okey. Assalamualaikum.